Hai, what's up guys? Hari ni kita nak masak ayam berlado. Okey, kita tengok bahan-bahannya. Bawang putih, bawang besar, cili api. Okey, jangan lupa garam dan pencah sedap ya, serta kunyit. Ayam kita perap dengan garam dan kunyit ya, siap-siap. And then kita goreng ayam. Okey, kita selesaikan goreng ayam sampai ayam yang terakhir. And then kita angkat. Okey, sekarang ni kita tumis semua bahan-bahan tadi, bawang putih, bawang besar dan cili api yang kita dah blender. Okey, tumis hingga cili api kita, tumisan kita dah naik bau dan garing. Okey, setelah kita punya tumisan cili kita dah garing, kita masukkan garam. Kita tambahkan pencah sedap. Okey, kita tumis lagi sampai semuanya meresap dan kita biar dia betul-betul masak. And then kita bolehlah rasa. Okey, setelah kita rasa, kita bolehlah masukkan ayam. Okey, kita gaul-gaul. And then bolehlah kita angkat dan dihidangkan. Okey, selamat menjamu selera semua.